Fahmi Reza Anwar Inas Jadi, dia kantorkan diri dia lah. Dia beritahu kebebasan zaman Anwar ni lebih baik daripada zaman Tun Mahathir. Sebab kita semua tahu. Bukan itu saja. Tengok. Korang tengok tadi. Apa salah sampai kena ban? Apa salah cakap sampai kena akaun tu ban terus? Ban. Bukan report. Kena ban terus. Gaib terus akaun tu. Apa salah aku? Ada pernah Fahmi Reza kena? Dia kan menghasut lawan kerajaan. Dia kan cakap dia lawan Anwar Ibrahim. Okey. Tapi tak pernah pula akaun dia kena ban. Kau tak pelik ke? Jangan percaya. Fikir. Dia hasut Anwar. Dia katakan dia lawan Anwar Ibrahim. Hari-hari hasut lawan kerajaan. Tapi akaun dia tak kena ban. Engkau tak pelik ke? Come on lah guys. Patutnya kena ban lah juga kan? Seazri ni salah apa sampai kau ban? Dah 200 lebih akaun dah ni. Bukan itu saja. Akaun personal. Sebuat juga TikTok. Upload gambar dengan Mami Onang. Kita orang ni memang romantik lah. Upload dengan Mami Onang. Dengan anak-anak. Naik motor. Pergi jalan. Dengan wife ni. Pun kena ban. Bukan akaun cerita pasal politik. Akaun family pun kena ban. Fahmi Reza ni. Bila masa akaun dia kena ban? Ada sekali. Itu sekali tu. Sekat akaun dia. Lepas tu Fahmi terus arahkan unfreeze balik akaun dia. Betul tak? Ingat balik. Fahmi Reza yang dia kata dia ni lawan Anwar, dia ni neutral. Akaun tak pernah kena ban, tak pernah report pun. Siapa jaga MCMC? Siapa jaga MCMC? Yang jaga MCMC Fahmi Fazil. Fahmi Fazil yang jaga MCMC. Korang tahu tak? Korang tahu tak? Mereka ni member baik bang. Mereka ni member baik. Nampak? Tengok dekat-dekat. Ini Anwar Inas. Fahmi Reza, dia Anwar Inas. Sama dengan Fahmi Fazil. Ini satu geng, satu kelompok. Masing-masing ada kerja masing-masing. Bila saya cakap, fitnah. Fitnah kepala otak korang ni. Inilah kelompok Anwar Inas. Kiblat dia Anwar Ibrahim. Kerja untuk Anwar Ibrahim. Bukan itu saja ni saya tunjuk ni. Buat apa nak fitnah-fitnah? Tak ada sebab nak fitnah lah. Ni 2019. Nampak tu? Syarizan Johan. Nampak Ini kelompok Anwar Inas. And then dia cerita, dia balon personal. Dia kata, Rosmah bayar RM5,000. Pernah tak bagi tahu Najib tak bayar Rosmah tak bayar? Pernah tak? Saya rasa bagi tahu UMNO bayar dulu. Najib bayar. Rosmah bayarlah. Najib bayarlah. Ada tak bagi tahu? Tak ada. Najib tak bayar. Bagi tahu. Dulu memang UMNO bayar aku. Memang aku dibayar dulu. Okeylah. So sekarang ni Najib dalam penjara. Fahmi Reza ni siapa bayar? Bagi tahu. Okeylah dia kata ni dibayar. Okeylah. Fahmi Reza siapa bayar? Siapa bayar Fahmi Reza? Sebab dia kata ni dibayar. Okeylah, dia siapa bayar? Siapa bayar dia? Siapa bagi dia makan? Siapa bela dia? Anwar bela dia daripada dulu lah guys. Anwar bela dia. Ini bukan fitnah. Tanyalah Fahmi Reza bagi tahu. Siapa bela kau? Saya tak dibela. Saya buat seikhlas hati. Okeylah. Yang kau tiap-tiap malam sekarang buat live ni. Siapa arahkan?
Saya pun balon Anwar Ibrahim. Okey. Bila dia kena tangkap? Pernah tak engkau tengok Fahmi Reza kena tangkap tidur lokap? Come on. Pernah tak engkau tengok berita Fahmi Reza ditangkap, dibawa reman, masuk lokap, tidur lokap? Pernah tak? Daripada dulu tak pernah lah, guys. Ini bukan fitnah. Ni. Berpuluh orang datang rumah tahu nak tangkap. Cikgu Bat, tepi highway kena tangkap. Berbiji kereta kepung tangkap dia ni. Orang lain, macam-macam. Datang pasukan polis, deny lagi pergi tangkap. Fahmi Reza, pergi balai polis, bising kecoh-kecoh, kononnya ditangkap, lepas tu keluar. Kau tak boleh fikir ke? Kau tak boleh fikir ke? Terbaru. Dia hentam Tengku Mahkota Johor. Pemangku Sultan Johor lah. TMJ, Tengku Ismail. Guys. Ni kena tangkap. Cikgu Bat kena tangkap. KK Mat kena tangkap. Tangkap. 3 hari 2 malam dalam lokap. Cikgu Bat kena tangkap. 3 hari 2 malam dalam lokap. Fahmi Reza hentam ni TMJ ni. Sepaham lah. Ada orang suka dia, ada suka TMJ, tak suka TMJ, itu cerita lain. Tapi kita nak bagi tahu keadilan ni. Adil tak adil ni. Tak kena tangkap pun. Dia kena tangkap se? Yelah. Kena reman? Tak ada. Sanusi. Menteri Besar Kedah. Menteri Besar tau. Menteri Besar. Yang amat berhormat Menteri Besar. Sanusi. Nak pergi mahkamah ni. 3 pagi kena tangkap. 3 pagi kena tangkap. Fahmi Reza? So, kau nak cakap apa? Fahmi Reza ni neutral. Dia ni tak ditaja. Kalau ada siapa-siapa cakap macam gitu, korang bagi dia sabun. Kalau ada cakap macam gitu, bagi je dia sabun lah. Sabun, brother. Ambil kau sabun. Dia Anwarinas. Dia Anwarinas. So ni bohong lah. Ada dituduh mahkamah? Dia duduk kompang tu je. Atta MC, Atta MC. Ini 2 Atta Sultan. Sama. Yes. Dia kawan baik lah sayang. Dia orang ni satu tim. Ini kelompok Anwarinas. Ini kelompok Anwarinas. Menteri Komunikasi. Sekarang acah-acah terror. Pang tua. Pang. Nak cakap macam mana? Sebab dia koyak lah ni. Sebab apa? Sebab bukanlah sededahkan pasal dia. Dia sededahkan diri dia. Setiap-tiap malam live cerita pasal penyatuan orang Melayu, lawan Anwar Ibrahim. Kalau kau perasan live dia ni, dia nampak macam sekolah demokrasi. Tak. Tak sebenarnya. Dia nak ajar lawan kerajaan. Bukan kerajaan ni. No, dia nak ajar lawan demokrasi. Dia kata dia lawan korupsi, dia lawan rasuah. Ada dia ulas kes Samsul Iskandar, Ketua Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Kalau korang layan live dia lah. Ada dia ulas berkenaan skandal rasuah pejabat Perdana Menteri. Tak ada. Dia lawan Azam Belen. Dia lawan Azam Belen. Okey. Albert T. kena serbu dengan SPRM. Acu pistol. Depan anak bini dia. Ada Fahmi Reza ulas? Ada Fahmi Reza ulas? Tak ada. Itu keganasan. Engkau kata engkau lawan Azam Belen buah pinggang sebelah.